Mungkin you cuba nak buat sesuatu. You ada plan, ada goal, nak fokus dengan diri sendiri, capai target, capai goal tu. You masih stuck atau rasa bersalah. You tahu you akan bagi lebih masa dekat diri sendiri. So, bila kita fokus untuk capai goal, capai target, apa pun benda tu, projek ke, bisnes ke, kerja, tak kisah, semua benda, kita nak fokus, capai target, capai goals tu, akan spend banyak masa dengan diri sendiri. Tapi kadang-kadang kita overthinking. Kita takut yang orang keliling atau orang yang kita sayang tak faham ataupun akan trigger, akan marah, akan kecil hati sebab you buat pilihan untuk fokus dengan diri sendiri, cuba capai apa you nak buat tu. You dah plan, you nak capai benda tu. Dia kena fokus dengan diri sendiri. Fokus bagi lebih masa dekat diri sendiri. Tenaga, fokus, kita punya perhatian ni, Masya Allah, sangat besar. Kita bagi fokus, bagi perhatian dekat orang lain, hidup orang tu boleh berubah. Sama juga kalau kita bagi dekat diri sendiri, lebihkan masa, lebihkan tenaga, lebihkan perhatian dekat diri sendiri, kehidupan berubah. Dari overthinking, takut orang yang kita sayang, orang keliling, kecil hati sebab kita mula jauh dari dia. Kenapa tak cuba communicate, bagi tahu dia, share dekat dia. Apa rancangan you, apa plan you, apa you nak buat sebenarnya. Tengok reaksi dia. Selalunya permulaan tu biasa akan kecil hati sebab you pilih untuk fokus dengan diri sendiri. Tapi selalunya kalau orang ni jenis baik, jenis memahami you, siapa pun orang tu, orang terdekat tu, dia jenis memahami, cuba nak faham, dia okey je. Dia okey. Lepas dia tahu, lepas you bagi tahu dia tahu, dia pun tak akan tercari-cari dah. Sebab dia faham you cuba untuk bagi lebih masa kat diri sendiri. So dia faham. Kalau dia nak jumpa you pun, dia nak keluar ke, nak jumpa ke, dia akan tanya you. Dia akan WhatsApp, dia akan DM, dia akan WhatsApp, tanya, you free tak? I tahu you busy. You cuba nak fokus dengan kehidupan you, semua ni nak ada, cuba nak capai goals. Dia cuba tanya. You bagi tahu dia, oh tak boleh. Dia tak marah, serius tak marah. Memang pengalaman Fiza, memang orang takkan marah. Dia jadi lagi hormat tau dengan you. Sebab dia tengok you sendiri hormat dengan masa, tenaga, waktu you sendiri. Seorang keliling ni, dia akan hormat you. Melainkan dia narsistik. Tapi kalau narsistik, kenapa you berkawan dengan narsistik? Kenapa you simpan narsistik dalam kehidupan you? InsyaAllah memang orang-orang keliling ni orang yang baik-baik. Diorang akan faham.